kita ada banyak pilihan kat Malaysia ni, dan negara Asia merupakan pengeluar utama. Seperti kalau you tengok turmeric turmeric ni kunyit yang ada curcumin tu, dia lawan inflamasi. Kebaikan dia. Cinnamon, kayu manis, dia boleh lawan diabetes. Garlic, bawang putih, boleh lawan blood pressure. Tamarind ni apa? Asam Jawa ke? Okey, lebih kurang lah. Loss of weight, boleh hilang berat badan. Lagi satu untuk cumin juga, jintan cumin ni boleh turunkan diabetes, masalah gula. Fenugreek atau halba juga untuk diabetes dan juga kolesterol. Jangan risau. Masalah koriander, kita ambil ketumbar untuk kolesterol juga. Ginger ataupun halia bagus untuk masalah semua usus dan perut. Cardamom, buah pelaga, bagus untuk blood pressure dan untuk sakit-sakit mulut dan gigi ni. Black pepper untuk nak turunkan berat badan lagi. Nutmeg, buah pala, jangan lupa kepada atherosclerosis dan penyakit lelaki. Okey, faham tu. Curry leaf, daun keropole ni untuk rambut. Ginger tu apa? Ginger lah halia kan. Tadi garlic tu bawang putih. You faham lah. Baik, infection. Untuk siapa yang ada infection, ambil ginger. Kalau you confuse sangat, you check balik dengan D&D Spice tu. Kita ada berbagai-bagai